sudah berlalu. Cuma sebagai rekod saya maklumkan bahawa selepas beberapa kenyataan yang dikeluarkan oleh Guru Hadi, lepas tu kenyataan media yang kami dah keluar untuk pengetahuan ramai, selepas tu kita menghantar surat yang dah disediakan oleh Setiausaha Agong dan saya tanda tangan menghantar pada semua top leaders dalam PAS supaya segala perkara yang dibangkit tu dijawab secara lebih terperinci. Itu telah dihantar. Selepas itu, sebelum PAS mengadakan mesyuarat yang kata memutuskan hubungan kita tu, saya terima surat lagi satu lagi daripada Setiausaha Agong PAS dan Sri Taqiyuddin Hasan. Dia dah hantar pada saya dan dia membuat kenyataan-kenyataan yang hampir sama. Tapi malang sekali, macam semua penjelasan yang dibuat oleh Bersatu semua ini tak betul. Saya dah 50 tahun hidup berpolitik ni, tak pernah saya lihat begitu. Takkan satu pihak je betul. Kalau ada pun kelemahan sikit sebanyak. Tapi dalam kes ini everything is wrong. Bersatu salah semua. Baik kes Perlis, Negeri Sembilan, pilihan raya dan macam-macam lagi, which I think is not correct. Tapi tak apalah, kita tak nak gaduh. Dia dah buat keputusan. Itulah keputusan yang kita tahu. Tapi saya sebut tadi surat yang dihantar tu berapa 5 ke 6 hari bulan kalau tak silap saya. Lepas tu selang sehari PAS mengadakan mesyuarat 8 hari bulan, dan disitulah PAS membuat keputusan untuk tidak mengadakan hubungan kerjasama lagi dengan kita. Kata ini adalah atas keputusan yang PAS buat, bukan Bersatu buat. So be it. We are ready to fight and all fronts. We are not orang kata takut sangat. Why so serious?